Tuan-puan jangan tertipu apabila orang kata emas digital itu bagus. Silap besar tuan-puan. Pesan guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, kalau nak melabur dalam bentuk emas, pastikan tuan-puan dapatkan emas yang fizikal macam ni. Maknanya kita boleh pegang. Emas ni kita boleh gigit dia, kita boleh rasa berat dia. Itu fizikal emas. Sama juga dengan dinar emas begini. Kita boleh rasa emas tu. Sebab bila emas fizikal ni, kalau isu patuh syariah, dia lebih emas fizikal. Dan kalau nak dapatkan emas fizikal yang dipercayai daripada syarikat yang dipercayai, saya boleh sarankan satu-satunya syarikat terkenal di Malaysia, Publico. Tuan-puan dapatkan emas ni daripada dealer-dealer yang terlatih. Dealer boleh bantu tuan-puan, boleh guide tuan-puan dapatkan emas untuk tuan-puan menabung harta. Sebab kita takut bila kita tahu pasal emas, kita tersilap beli emas. Bila kita tersilap beli emas digital, tuan-puan, dah lah dia ada isu kepatuhan syariah. Dan juga emas digital ni dia punya risiko yang tinggi sebab dia tidak berdasarkan emas, dia hanya nombor semata-mata. Kalau harga emas jatuh, maka kita hanya dapat nombor saja. Tapi kalau emas fizikal kita jatuh, kita masih lagi ada emas. Dan ingat, sejarah 20 tahun ke belakang, emas tak pernah jatuh kepada kosong. Kalau tengok daripada graf ni, tuan-tuan boleh tengok emas sentiasa naik untuk jangka masa panjang. 10 tahun lepas sekitar RM150 per gram. Sekarang 1 gram dah mencecah RM600.